pagar rumah apa semua berubat. Lepas tu pagi-pagi tu ngam-ngam lepas azan subuh, kami semua tidur, kami family tidur satu bilik. Dengar time tu betul ngam-ngam lepas subuh azan tu, benda tu pagi. Tak subuh ke? Dah azan dah ni. Gelak tu anjing tu. Menganjing dia begitu keluarga. Aku baru bangun tidur rasa macam dia suruh solat pula dah. Dia ni nak kacau kami ke nak suruh kami beribadah. Macam heran, dah bermining pun tu cara dia menganjing. Kami solat macam biasa. Beritahu kat ustaz. Suara macam budak-budak ke macam mana? Suara perempuan tua. Perempuan tua. Perempuan tua nyari. Okay. Macam hang ni tadi lah. Dia call macam tu je. Cuba ulang lagi. Tak salah suruh ke? Dah azan ni. Cuma zaman sekarang tak ramai yang percaya. Tu je. Kadang family belah mak sendiri pun tak percaya, belah bapak pun tak percaya. Dia kata permainan fikiran je ni, benda tak wujud ke. Dia kata ustaz tu tengah berubat, ustaz tu nak tangkap benda tu keluar daripada badan kakak aku. Dia nak pergi dapur, lari ke dapur. Kat dapur kan ada sampah semua kan, macam nak kumpul balik tenaga ada ke apa tak tahu. Wallahualam. Kebetulan tu kat dinding dapur tu kami ada letak nama Allah 99 tu. Dia lalu suf terbakar. Kami semua terkejut, mana datang api. Kita tu benda tu dia nak pergi lari ke dapur, terbakar kena ayat Quran nama-nama Allah. Tapi tampak tiba-tiba keluar percikan api kat pintu dapur. Caspak.